Bila anggota ATM tamat perkhidmatan, di sinilah bermulanya babak kerjaya kedua mereka. Tapi masalahnya ramai yang dah tamat perkhidmatan tapi tak ramai yang nak join Perhebat sebab terpengaruh dengan janji-janji palsu dan cerita-cerita manis dekat luar sana. Akhirnya terkekial. Perhebat atau Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera berperanan untuk melatih anggota ATM yang akan bersara bagi peroleh kemahiran dan pengalaman supaya dapat sesuaikan diri dengan kehidupan awam bila dah tamat perkhidmatan nanti. Jadi Mindef tetapkan setiap warga ATM yang akan bersara diwajibkan ikut program latihan peralihan. Menariknya, ada 43 pilihan kursus yang ditawarkan, antaranya keusahawanan, perkhidmatan, mekanikal, elektrikal, binaan dan automotif. Nak tahu? Dekat sinilah mereka akan dilatih dan diasah kemahiran supaya mereka ni bersedia libatkan diri dengan kerjaya lain bila dah tamat perkhidmatan nanti. Sejak Perhebat ditubuhkan, ramai para graduan yang dah peroleh banyak manfaat. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin umumkan 72% veteran ATM yang sertai latihan Perhebat berjaya dapat pekerjaan. Daripada jumlah tersebut, 65.4% telah menjadi usahawan atau bekerja sendiri, manakala 34.6% bekerja dengan majikan. Dan tahun ni je, 3,473 anggota ATM berjaya tamat latihan peralihan dan 514 anggota dan veteran ATM dianugerahkan Diploma Kemahiran Malaysia menerusi ARPEL. Mindef bukan sahaja tinggalkan veteran ATM lepas habis latihan peralihan. Mindef siap buka jalan kepada veteran ATM untuk masuk ke dunia pekerjaan. Perhebat dah tanda tangan 8 MOU dan NOU dengan syarikat industri. Tujuannya jelas, nak pastikan bakal pesara veteran ATM ada peluang kerja, ruang kesewanan dan akses kepada program latihan. Dekat situ boleh tengok sendiri betapa Mindef menjaga kebajikan veteran-veteran ATM. Kami sempat tanya sendiri graduan Diploma Kemahiran Malaysia dan lepasan CJ Perhebat apa pengalaman dan manfaat yang mereka peroleh. Jom kita dengar sendiri. Pengalaman yang kami ambil ni agak best sebab kami study dalam by group dan belajar dalam anggota pasukan yang sama. So kami akan sama-sama belajar. Boleh bantu selepas saya pencin pergi dekat ofis keluarga dapat kerja lah lebih lanjut untuk tahu pasal pengurusan pentadbiran. Apabila kita di Perhebat ni, kita dididik secara komersial. Macam-macam orang kata macam-macam keperluan di luar sana nanti. Apabila di masa awam nanti, kita orang boleh guna pakai semasa interview kerja ke. So, cikgu kami pun ada cakap benda yang sama lah. Bagi saya, ini sangat-sangat penting untuk semua warga tentera dan juga veteran-veteran. Sebab saya ni manusia yang macam ni, apa yang baru, saya nak tahu. Kan? Saya nak belajar, saya nak mengenali, saya nak tahu. Sebab ini penting kepada kita untuk pengetahuan diri dan kalau penting kepada kawan-kawan semua. Fakta usia tak menjadi masalah kan, atas kemauan kita.